Assalamualaikum. Anak-anak, tahu tak siapa orang yang selalu berada di belakang kita? Saat kita penat, saat kita lelah, saat kita rasa putus asa dan tak mahu teruskan lagi. Mereka ni mak ayah kita. Mak ayah ni tak minta banyak. Mereka cuma nak pastikan kita berdikari, hidup bahagia dan sempurna seadanya apabila satu hari nanti mereka dah tak ada lagi. Jadi sebagai anak, adakah kita rasa kita nak berputus asa, tak mau mencuba, tak mau beri yang terbaik untuk kehidupan kita? Jadi, untuk SPM yang akan datang ni, Aunty nak kamu semua cuba yang terbaik. Berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Semua ni untuk masa depan kamu. Jadi, Aunty doakan untuk SPM yang akan datang, Audacious akan mendapat keputusan yang paling cemerlang. Dan kamu semua berjaya dunia akhirat, menjadi orang yang berguna kepada keluarga, agama, bangsa dan negara. Cuba sungguh-sungguh ya anak-anak. All the best. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum to all Audacious. Remember that SPM is not just an exam. It's a stepping stone to bigger dreams. No matter how tough it gets, keep pushing forward. You are stronger, smarter and more capable than you think. Stay focused, stay determined and never give up. Your future is waiting and it's going to be amazing. All the best, Audacious Warrior, especially to my son, Nakib Farhan bin Nur Ehsan from 501 class. You have got this. Assalamualaikum. Buat semua anak-anak tingkatan 5 batch Audacious, selamat maju jaya diucapkan dan didoakan semoga semua mendapat kejayaan cemerlang di dalam SPM. Teristimewa buat anak mama Wana Aisyah. Strive your best. Banyakkan berdoa dan mohon kepada Allah agar dikurniakan kecemerlangan di dalam SPM nanti. InsyaAllah doa mama dan ayah sentiasa mengiringi kakak. Semoga dimudahkan segalanya buat semua. Akhir kata, do your best, be the best and all the best. Assalamualaikum kepada Muhammad Syafiq Iman, anak bongsu Mama. Mama tahu Iman sangat memahami dan berusaha keras untuk menggembirakan hati Mama dan Ayah dengan usaha untuk menjadikan Ahlul Quran. Semoga Iman terus kekal istiqomah dalam SPM hujung tahun nanti. Ya Man, Mama jadi saksi yang Iman sentiasa buat yang terbaik untuk kami. Mama tahu Mama sentiasa doakan untuk Iman sepanjang hayat Mama. Semoga Iman terus cemerlang. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk anak mami Muhammad Izari Mikael bin Halman dan juga rakan-rakan Audacious yang lain. Mami Daddy doakan abang dan juga kawan-kawan mendapat kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan akan datang. Diberikan kemudahan dalam peperiksaan, diberikan kesihatan yang baik, dilapangkan segala urusan, dipermudahkan segala-galanya. Mami doakan semuanya akan beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat, mendapat keputusan yang sangat-sangat cemerlang dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Untuk abang, abang telah banggakan Mami Daddy. I am so proud of you. Semoga abang terus mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat.
Mami berharap abang kekalkan akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, hubungan yang baik dengan guru-guru, dengan rakan-rakan dan semua orang di sekeliling abang. Jadi anak soleh untuk Mami dan Daddy yang dapat membawa kami ke syurga. Semoga abang akan diberikan kemudahan. Itu saja. Mami harap abang sentiasa enjoy, sentiasa happy berada di SUBES. This is your final year, dan buat yang terbaik. Banyak-banyak ingat Allah. Ingat, selagi ada Al-Quran dalam diri abang, Allah akan bantu. Mami sayang abang banyak-banyak. Mami, Daddy, adik doakan abang. Doakan yang terbaik untuk abang. Assalamualaikum. I love you, baby. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Abang Gulak dalam SPM, engkau boleh. Good luck abang. Good luck abang. Do your best. You can do it. Saya setuju. Bye. Assalamualaikum kepada Amirul Iman dan anak-anak SUBES yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Kalian sentiasa disebut dalam setiap doa kami. Percayalah bahawa usaha dan doa akan membawa kejayaan. Kami sentiasa di belakang kamu semua. Janganlah takut kepada kegagalan, kerana kegagalan adalah langkah pertama menuju kejayaan. Buktikan kepada semua orang yang batch kamu Audusis akan mengharumkan nama SUBES kelak. Zaman yang kamu dan kawan-kawan lalui sejak zaman PKP amatlah mencabar, penuh dengan suka dan duka. Kami semua sebagai ibu bapa juga terkesan dengannya. Apa-apa pun berusaha sehabis baik, hasilnya serahkanlah kepada Allah. Khas untuk anak ibu Amirul Iman bin Haim Yusri dan Amnya semua anak-anak SUBES yang mengambil SPM pada tahun ini. Semoga kalian semua mendapat keputusan yang cermat. Assalamualaikum buat semua anak-anak auditions dan anak Mama Naufal Afif. Kejayaan boleh diraih dengan usaha yang gigih dan doa yang ikhlas, bukan dengan angan-angan. Beritahu diri kamu sekarang, buat yang terbaik. Terbaik dengan apa yang kamu mampu. Just do your best. Dan buat anak Mama Naufal Afif, Mama sentiasa doakan Naufal. Naufal buat yang terbaik. Assalamualaikum anak-anak audiens yang disayangi semua. Tahniah diucapkan kerana berjaya sampai ke tahap ini. Sikit lagi kita akan mengakhiri sesi persekolahan. So tahun terakhir berada di SUBES dengan berbagai pengalaman suka duka berada di sini bersama kawan-kawan dan guru-guru yang disayangi semua. So tahun terakhir untuk anak-anak, semoga berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga dan semua warga SUBES. Teruskan berusaha dengan gigih, jangan putus asa dan sentiasa yakin anak-anak semua pasti boleh. Kami ibu bapa akan terus memanjatkan doa untuk anak-anak supaya terus berjaya, cemerlang dan gemilang walau di mana anak-anak berada. Kejayaan anak-anak semua kebanggaan kami. Akhir kata, sebagai ibu bapa, selamat berjaya dan semoga segala usaha yang dilakukan membuahkan hasil yang cemerlang untuk anak-anak. Assalamualaikum. Untuk anakku Muhammad Afif Izzuddin, setiap usaha yang dilakukan hari ini akan menentukan kejayaan di masa depan. Teruskan berusaha, jangan cepat berputus asa. Kejayaan dalam SPM bukanlah penamat, tetapi permulaan kepada perjalanan yang lebih besar. Umi, Abah dan kakak-kakak sentiasa mendoakan Afif. Tiada kejayaan tanpa usaha. Usaha hari ini adalah kejayaan untuk hari esok. Berusaha dengan gigih, kejayaan pasti menyusul.
good luck untuk Afif dan semua anak-anak batch 08 Subes tingkatan 5 2025. Kejayaan pasti milik anda. Assalamualaikum anak ibu Nur Saiful Adin dan anak-anak Audacious. Saya ibu SPM adalah satu langkah pertama untuk menuju masa depan yang cerah. Jadi buatlah yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Setiap usaha yang dilakukan hari ini akan menunjukkan kejayaan di masa hadapan. Yang paling penting, berusaha sungguh-sungguh dan jujur dalam belajar. Setiap hari adalah peluang untuk menjadi diri kita dengan versi yang lebih baik. Jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri, kerana kamu lebih kuat dari apa yang kamu fikirkan. Kejayaan tidak datang pada mereka yang hanya menunggu, tapi datang kepada mereka yang berusaha dan bekerja keras. Kejayaan bukan tentang seberapa cepat kita mencapainya, tetapi tentang seberapa gigih kita berusaha. Jadi, saya ibu, teruskanlah berusaha. Jangan takut, jangan pernah berputus asa. Percaya pada diri sendiri. Kejayaan milik mereka yang berani mencuba. Tiada kejayaan tanpa usaha. Usaha hari ini untuk kejayaan di hari esok. Usaha dengan gigih, kejayaan pasti menyusul. Ibu yakin dengan anak ibu. Ibu doakan semoga anak ibu sentiasa sihat dan semoga Allah memudahkan usaha anak ibu. Doa ibu sentiasa mengiringi kejayaan anak ibu. Ibu bangga ada anak macam ni. Sayang, berusahalah. Nanti Allah mudahkan. Assalamualaikum untuk semua anak-anak Audacious Batch SPM 2025. Semoga korang semua berjaya dapat A straight. Dan untuk Afif Afnan, ingat jangan main-main lagi ya. Assalamualaikum buat anak anda Airis Sofia Zahra binti Muhammad Zahid dan juga anak anda batch Audacious MRSM Sungai Besar. Success is not permanent and failure is not final. Never stop working after success and never stop trying after failure. Teruskan berusaha dan berusaha. InsyaAllah nanti Allah akan mudahkan urusan kalian. Yakinlah Allah akan selalu dengan kalian, anak-anak ulul albab. Semoga batch Audacious menjadi batch yang sangat cemerlang, yang paling cemerlang dan terus menaikkan kedudukan MRSM Sungai Besar di antara 10 sekolah terbaik SPM 2025. Amin, amin ya rabbal alamin. Good luck. Bye. Assalamualaikum, Ahmad Riz dan rakan-rakan batch Audacious. Ayah doakan semoga berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan SPM pada tahun 2025. Dapat buat yang terbaik dan terus sukses. Selamat maju jaya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Boris Nomi Putri Arfa Afiah dari Alusta untuk puteri kami teruskan perjuangan untuk SPM A+ pada tahun ini. Di sinilah bermula perjuangan kakak dan kami sebagai parent pun akan sama-sama berjuang demi untuk impian dan harapan kakak SPM pada tahun ini kita dapat A+ insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk putra-putri batch Audacious untuk SPM 2025 ni, semoga sukses selalu dan boleh membeli kejayaan bersama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video khas ayah dan mama untuk Iqbal. Iqbal Safar bin Sabri
Belajar adalah proses menuntut ilmu. Kita diuji, dilatih untuk menjadi seorang insan yang baik. Proses menuntut ilmu adalah perjalanan yang berharga, bukan sekadar untuk SPM tetapi untuk dunia dan akhirat. SPM adalah satu langkah permulaan dalam meniti kejayaan. Usaha dengan gigih, doa tanpa henti, yakinlah pada diri sendiri, sentiasa bergembira dalam menuntut ilmu. Jangan takut gagal kerana setiap usaha membawa kejayaan. Ayah dan mama bangga dengan Iqbal. Terus maju, Allah sentiasa bersamamu. Ayah dan mama sentiasa mendoakan kejayaan Iqbal menghadapi SPM nanti. Do the best, insya-Allah. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum Syed. All the best for your SPM. You trust me. Stay focused, be strong, stay positive. InsyaAllah ayah dan Umi akan sentiasa mendoakan Syed dengan rakan seperjuangan Syed. Okey, terus berjuang, semoga berjaya cemerlang dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Amin. The best Syed and good luck batch 08. Assalamualaikum semua. Kepada semua pelajar tingkatan 5 batch Audacious, kami berapa bangga dengan pencapaian kamu. Tahun-tahun yang sukar ini kamu harungi dengan baik sekali. Tambahkan lagi usaha kamu untuk belajar dan menjadi di antara insan-insan yang terbaik. Ingatlah, jangan mudah putus asa. Setiap kali kamu give up, ingatlah wajah ibu bapa kamu yang tidak pernah sekali pun give up pada kamu dan selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Abang Haikal. Mama bangga dengan abang sejak abang dapat masuk SUBES. Sebab mama memang nak abang sekolah berasrama dengan suasana Al-Quran. Jadi tahun ni hampir tahun kelima abang berada di SUBES. Jadi mama harap abang dah pandai urus diri, mendisiplinkan diri, belajar bertolak ansur. Okey. Tahun ni abang akan menghadapi peperiksaan besar, periksa SPM. Jadi mama nak abang tingkatkan lagi usaha abang. Cuba capai target betul-betul. Cuba capai target, tak nak target yang rendah-rendah. Dan kalau ada abang ada apa-apa masalah, abang ingat abang ada mama, ada papa. Abang boleh call, boleh share masalah abang, boleh bincang. Okey. Jadi, akhir sekali mama nak ucapkan selamat berjuang untuk abang dan juga anak-anak Audacious. Okey. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak anda Muhammad Hafiz bin Muhammad Aris dan juga semua Audacious 2025. Semoga kalian semua kuat, berusaha bersungguh-sungguh. InsyaAllah Allah sentiasa menyebelahi orang yang berusaha, dan setelah berusaha jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah. InsyaAllah doa ibu dan ayah sentiasa bersama anda semua. Good luck for your exam. Buat yang terbaik. Jangan pernah penat untuk berusaha. Semoga berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid ataupun anak-anak tingkatan 5 MRSM SUBES yang akan menghadapi SPM pada 2025 nanti. Saya harap semuanya akan kekal fit dari segi mental, fizikal, kesihatan yang baik, jaga pemakanan, jaga pergaulan, percakapan dan semuanya supaya persediaan itu tidak terganggu. Pada ibu bapa, teruskan berdoa dan sentiasa mempunyai positif mind untuk anak-anak supaya mereka terus mendapat berkah lah daripada doa ibu bapa itu. Sekian saja, saya Rosden bin Abdul Kahar, juga mendoakan anak saya Muhammad Raziuddin Rosden di 505 supaya
bersama kawan-kawan, terus berusaha, jangan lelah dan sentiasa fokus. Semoga dapat berusaha, dapat di masa, di waktu peperiksaan nanti 100% fizikal, mental, kesihatan dan semuanya, supaya mendapat maksimumkan semua apa yang ada di dalam persediaan itu, bagikan ataupun luahkan di dalam peperiksaan 100%. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum buat anak mama Nur Ain Dania dan semua anak-anak Audicious. Selamat berjuang dalam menghormati perjalanan sampai ke SPM nanti. Jangan sesekali putus asa. Kena ingat bahawa setiap usaha kita ni insya-Allah pasti akan ada hasilnya. Do the best, be the best. Good luck semua. Untuk Ain Dania, Alung tahu kan mama papa sayang sangat dengan Alung. Jangan Alung sesekali Alung give up, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak pelajar, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di kalangan kamu ialah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi anak-anak pelajar, kamu semua dengan ilmu yang kamu miliki, kemahiran yang kamu ada, itu semua mampu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi dalam peperiksaan yang akan datang ini, buatlah bersungguh-sungguh, doa kepada Allah SWT, usaha, ikhtiar dan banyak bertawakal kepada Allah. Kita berada dalam bulan Ramadan, banyak berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, mohon kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita dan moga-moga kita semua berjaya dunia juga akhirat. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua anak-anak batch Audicious SPM 2025. Khasnya untuk anak andaku tersayang Muhammad Fahim Haziq bin Ahmad Fadli, kelas 502. Ingat, SPM dah nak dekat, dah tak lama lagi. Jangan main-main, belajar betul-betul, belajar rajin-rajin, buat sehabis baik dan jangan mudah putus asa. Pertama sekali anak-anak kena ingat, betulkan niat dulu. Belajar kerana Allah, bukan kerana nak dapat anugerah pengetua atau nak dapat anugerah subjek terbaik atau nak dapat pujian kawan-kawan. Belajar kerana Allah lillahi ta'ala. Anak-anak belajar bukan kerana sesiapa tetapi kerana Allah. Dan anak-anak kena ingat juga, kena merayu, memohon, minta pada Allah daripada sekarang untuk kejayaan akan datang. Minta dengan Allah daripada sekarang. Minta pada Allah biar mudahkan urusan anak-anak dalam menuntut ilmu. Minta mudah faham apa yang cikgu sampaikan, apa yang cikgu ajarkan. Biar anak-anak mudah faham, mudah ingat dan yang penting sekali, mudah masa nak jawab peperiksaan nanti. Minta dengan Allah daripada sekarang. Biar Allah nampak usaha anak-anak untuk berjaya. Biar kita berpenat lelah sekarang kerana memang kat dunia ni tempat kita berpenat lelah. Biar bersusah payah sekarang kerana tiada kejayaan tanpa usaha yang gigih. Dan biar menangis sekarang, jangan menangis semasa bila dah keluar keputusan SPM nanti. Akhir kata, jangan lupa selawat. Rasa susah, rasa sulit, rasa malas, rasa down, rasa tak ada mood, lazimkan selawat. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Sekian, terima kasih. Good luck untuk SPM nanti buat semua. Dan Fahim, jangan lupa sentiasa selawat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami parent Siti Wida Humaira ingin mengucapkan selamat puasa pada seluruh warga Subes. Kesempatan ini Mama doakan Siti Wida menjadi anak yang solehah, berjaya dunia dan akhirat serta diredai Allah selalu. Amin. Ayah pun sama juga macam mama, sentiasa doakan Widat, sentiasa berada dengan Widat. Widat jangan risau. InsyaAllah banyak kejayaan yang akan muncul suatu hari nanti untuk Widat. Jadi di kesempatan ini Widat buatlah yang terbaik untuk diri Widat, untuk diri Widat, agama, kedua bapa, bangsa dan negara Widat. Pesanan ayah untuk Widat. Assalamualaikum
kepada Siti Munirah Bergurus Hadi, belajarlah bersungguh-sungguh supaya mencapai segala cita-cita yang diharapkan. Ibu dan ayah mengucapkan selamat maju jaya dan cemerlang dalam semua bidang yang diceburi, serta menjadi anak yang soleh penunjuk mata ibu dan ayah. Juga kepada semua anak-anak Subes SPM tahun 2025, selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak anda Adam Iskandar, sekiranya pernah tersandung, terjatuh, terpijak onak dan duri, kembalilah pada Allah. Sujudlah, mengadu padanya, tadahlah tangan, meminta dan berdoa padanya. Berpeganglah dengan kalimah kun fayakun. InsyaAllah, dengan izin Allah, Allah akan tunjukkan jalan. Dan Allah akan izinkan Adam untuk berjaya mencapai cita-cita Adam. Doa ibu dan ayah serta ahli keluarga yang lain, InsyaAllah sentiasa mengiringi untuk kejayaan Adam. Terus semangat untuk SPM tahun ini. Batch 08 yang sangat mencabar. Semoga anak anda Adam dan semua audacious terus berjaya dengan cemerlang dalam SPM nanti. Shoot sharp, fly higher, InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar tingkatan 5 2025 Subes. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan cabaran kerana anak-anak akan menghadapi peperiksaan pada bulan Disember 2025. Tapi ingatlah, ini adalah satu titik tolak kepada masa depan yang lebih gemilang. Nanti percaya anak-anak telah bersedia untuk menghadapi sebarang cabaran yang akan datang. Teruslah berdoa kepada Allah SWT supaya dimudahkan segala urusan. Hubungi ayah, ibu dan guru-guru untuk kata-kata semangat. Carilah kawan-kawan yang boleh membawa kita ke hadapan. Untuk Maisa Zada binti Ahmad Syukri dari kelas 505, Mama, Abah, Alung, Kakak Marina, Angah dan adik akan terus mendoakan akak untuk menjadi pelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Semoga dengan kejayaan ini menjadikan akak dan kita semua lebih dekat kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua anak-anak audacious. Semoga kamu semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa terus bersemangat untuk menghadapi peperiksaan SPM yang bakal tiba nanti. Tentu anak-anak semua menginginkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tersebut. Sebuah keputusan yang cemerlang dia tidak datang begitu sahaja, tetapi memerlukan sikap diri kita yang positif. Sentiasa perlu berusaha dengan gigih, yakin terhadap diri, tidak pernah berputus asa dan sentiasa menjaga disiplin diri. Di samping itu, antara perkara yang perlu kita titik beratkan adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa menjaga solat kita, sentiasa berdoa untuk kejayaan kita, menjaga hubungan kita dengan guru, menjaga hubungan kita dengan rakan-rakan, dan yang paling penting, menjaga hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita. Doa kedua ibu bapa kita adalah doa yang mustajab. Kami, ibu dan ayah, sentiasa mendoakan kejayaan anak-anak audacious dalam peperiksaan SPM nanti. Buat anak ibu, Amir Haziq, ibu yakin, ibu percaya Haziq telah berusaha dengan gigih, telah berusaha bersungguh-sungguh sebelum ini. Teruskan usaha tersebut. Ibu dan abah sentiasa mendoakan kejayaan Amir Haziq dalam SPM ini. Kami sentiasa mendoakan yang terbaik. Untuk akhirnya,
Buat anak-anak audacious semua, semoga Allah memberi bantuan, memberi pertolongan dan memudahkan segala urusan kita. Seterusnya memberi kejayaan yang cemerlang buat kamu dalam peperiksaan SPM nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kami Nur Kamilia dan semua pelajar tingkatan 5, semoga semua di dalam lindungan dan rahmat Allah. Tidak ada yang dapat membahagiakan dan menggembirakan ibu bapa di dunia ini selain melihat anak mereka berjaya di dunia dan di akhirat. Buat Nur Kamilia, kamu telah menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik kamu. Kamu berjaya masuk ke MRSM dan kini akan menghadapi peperiksaan SPM. Peperiksaan yang akan menentukan segala usaha dan pengorbanan selama 5 tahun di MRSM. Kami telah korbankan segala penat lelah wang ringgit demi memastikan pembelajaran yang terbaik. Kini terpulang kepada anak anda dan rakan-rakan semua membalas jasa ibu bapa dan guru-guru. Nasihat Abah, jadikan masa anda dalam MRSM ini sebagai memori terindah dalam hidup kamu semua. Memori bersama kawan-kawan di asrama, belajar, beriadah, solat bersama dan sebagainya, kerana hostel life adalah memori yang anda semua akan kenang sampai bila-bila. Bayangkan memori itu ketika menerima keputusan SPM, perkataan pertama akan keluar pada mulut adalah syukur, Alhamdulillah. Kemudian guru-guru akan mengucapkan tahniah di atas kecemerlangan keputusan SPM anda. Pada waktu itu, sesungguhnya anak anda dan rakan-rakan sekali lagi telah membahagiakan mama dengan abah, dan ini akan menjadi hadiah terbaik yang pernah kamu hadiahkan kepada kami. Akhir kata, kamu semua masih mempunyai masa untuk belajar. Tetapkan target kamu untuk lulus dengan cemerlang. Buat perancangan untuk mencapai target kamu. Teruskan usaha, buat yang terbaik. Ibu dan ayah kamu ini akan mendoakan kesejahteraan dan kejayaan kamu. Fighting! Assalamualaikum anak-anak audition semua. Saya mendoakan agar anak-anak semua terus kekal semangat, berusaha, rajin jaga solat. Apa-apa segala ujian pun ingat minta doa dengan Allah. Buat sungguh-sungguh. SPM tu pasti kita anak-anak audition akan meraih kejayaan cemerlang. Terutamanya pada Ahmad Fairuz bin Samsudin dari kelas 505. Mak tinggalkan sedikit pesanan kepada kamu Ahmad. Ingat susah payah kita dari Jawi ke Sungai Besar untuk mendapatkan ilmu di Subes. Jangan sia-siakan peluang yang ada. Buat sungguh-sungguh Ahmad. Ingat mak kata jaga solat yang penting tu ya. Okey, bye. SPM nanti anak-anak audition pasti meraih kecemerlangan-cemerlang. InsyaAllah makcik terus doakan untuk kamu semua. Jangan putus asa ya sayang. Terus usaha semua. Bye. Assalamualaikum anak-anak audition yang dikasihi. Pakcik sebagai bapa menyuruh kamu berusahalah sebaik sekuat hati kamu. Kamulah satu-satunya best yang tidak menghadapi peperiksaan besar seperti IPSR, PMR. Kamu tidak pernah teruji pun dengan peperiksaan besar. Maka pada masa tempoh singkat 10 bulan ke 11 bulan ini, buktikan yang tanpa melalui peperiksaan besar sekalipun, kamu mampu melakukannya. Kamu mampu mencatatkan keputusan yang baik, seterusnya membanggakan ibu bapa dan juga pihak Malaysia. Berusahalah sebaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat batch audition Subes 2025, nanti ucapkan all the best. You all ada lebih kurang 4 bulan sebelum nak menghadapi SPM MRSM and the real SPM next 9 months. So, gunakan masa yang ada, peluang yang ada, buat yang terbaik untuk masa depan kamu semua. Ingat, intan surullah yang surkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia. Maka tolong agama Allah melalui membetulkan diri kamu semua. InsyaAllah.
Buat anak Umi Muhammad Azfar Ar-Rahmah, ingat jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jaga hak-hak Allah. Umi percaya Azfar boleh buat, insya-Allah. So buat Bash Auditions Subai 2025 from Auntie, all the best. Bismillahirrahmanirrahim. Riz ingat tak gambar ni? Riz dah janji apa pada hari ni, dan Riz juga dah buat aku janji depan Abah Umi sampai SPM nanti. Riz ingat balik So Umi ada pesanan ni. Setiap hembusan nafas Kashful adalah doa Umi dan Abah. Doa Umi dan Abah tidak pernah berhenti untuk kejayaan kasbul dunia dan akhirat. Jangan berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berdoa. Janji Allah itu pasti. Buat usaha, hebatlah ganjarannya. Kejayaan SPM ini ada pemuliaan untuk satu kehidupan yang lebih panjang dan perjalanan yang lebih jauh. Tetaplah jadi anak Umi, Abah yang soleh, penghidupkan hati kami dan menjadi manusia yang bermanfaat. Tawakkaltu ala Allah. Dengar dan ingat tu Riz ya. Kepada anak-anak Auditions juga, semoga maju jaya, teruskan kerja keras sampai penghujungnya untuk mengejar kejayaan. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum anak-anak Subes Auditions 08. Terlebih dahulu diucapkan tahniah kerana sampai juga kamu ke peperiksaan SPM yang ditunggu-tunggu. Nasihat diberi ialah teladani sikap pemuda-pemudi Palestin yang walau berada di tapak kemah pelarian masih meneruskan pembelajaran dengan apa adanya. Diharapkan anak-anak, terutamanya Siti Khadijah, dapat mensyukuri dan menggunakan kemudahan-kemudahan tersedia, juga menghargai bimbingan guru-guru dengan sepenuhnya. Semoga berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anakku Muhammad Naufal bin Muhammad Ramli dan anak-anak tingkatan 5 SPM 2025 Subes, teruskan usaha dengan penuh semangat dan fokus. Ingat, setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Kami sebagai ibu bapa akan sentiasa menyokong dan mendoakan agar kalian semua berjaya hingga ke akhirnya dunia dan akhirat. InsyaAllah, biiznillah. InsyaAllah. Assalamualaikum anak-anak Auditions yang akan menghadapi SPM pada tahun ini. Cik doakan mudah-mudahan kalian dikuatkan semangat dalam menuntut ilmu dan akan mendapat kejayaan yang cemerlang, insya-Allah. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan sesama manusia, buat yang terbaik, insya-Allah akan dapat yang terbaik. Buat anak anda Ahmad Saifullah yang dikasihi daripada kelas 505, mama dengan papa sentiasa doakan mudah-mudahan kakang sentiasa dipermudahkan urusan dan berjaya dunia akhirat. Moga urusan kakang sentiasa lancar. Jangan putus asa dalam menuntut ilmu Allah ya kakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk anak anda Ahmad As'ad, berkenaan dengan SPM yang mendatang, kami seluruh keluarga sentiasa mendoakan kejayaan buat anak anda. Kami harap anak anda betul-betul fokus, set dekat minda apa yang anak anda mahukan. Kemudian buat satu strategi macam bagaimana satu kejayaan yang besar boleh dicapai. Lagi SPM belum sampai waktunya, selagi itulah masa begitu berharga buat anak anda. Anak anda, kami semua hanya mengharapkan yang terbaik untuk anak anda. Susunlah strategi yang baik untuk mencapai kejayaan berikut. Set dalam minda bahawa kejayaan itu diciptakan oleh manusia biasa, tapi dengan usaha yang luar biasa. You just start the button and go far as you can. You don't limit your talent. Segala-galanya bermula daripada SPM. Jangan lupa berdoa sentiasa. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum Fika. Semoga berjaya untuk struggle SPM tahun ini. Enjoy your journey with your friends. Sementara masih ada masa bersama di masa yang terakhir ni. Jadi kami dekat sini mendoakan yang terbaik untuk adik dan kawan-kawan dekat sana. Semoga sentiasa kuat untuk menempuhi semua cabaran, dan ini tahun terakhir kalian, jadi buatlah yang terbaik.
Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan lupa sentiasa berdoa kepada Allah. Semoga dapat memudahkan segala urusan adik dan kawan-kawan. Berjaya dapat urusan yang cemerlang. Seterusnya berjaya dunia dan di akhirat. Okay, itu saja daripada kami. Semoga berjaya. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ibu kepada Nurliana Tasnim. Saya mendoakan semoga anak-anak auditions calon SPM 2025 berjaya dalam SPM tahun ini. Ingatan mesra daripada saya, masa amat mencemburi kita. Maka dengan saki-baki masa yang ada, berusahalah secara istiqamah dalam persediaan untuk SPM. Jaga solat, jaga Quran, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan ibu bapa, jaga hubungan dengan guru. InsyaAllah Allah pemudahkan kita. Kejayaan menanti kita. Liana Tasnim, you can do it. Trust me. Thank you. Assalamualaikum. Anas Haikal dan anak-anak Form 5 auditions batch SPM 2025. Uncle doakan anak-anak semua berjaya dan dapat mencapai cita-cita masing-masing. Sesungguhnya apa yang anak-anak impikan di masa hadapan bermula daripada apa yang anak-anak lakukan pada masa ini. SPM adalah titik kehidupan yang paling penting, yang mana yang akan menentukan kat mana anak-anak berada 5 hingga 10 tahun akan datang. Jadi sedikit pengorbanan yang diperlukan selama 7 bulan lebih kurang. Struggle, give your best untuk dapatkan keputusan yang terbaik, insyaAllah. Untuk Anas, berkorban dan terus hebat. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Buat anak anda Amin Nu'man bin Abdul Rauf yang dikasihi, usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Bitaufiq wan najah buat Amin Nu'man dan batch auditions 2025. Keep it up, don't give up. Bitaufiq wan najah, good luck. Assalamualaikum abang. Belajar rajin-rajin, beri tumpuan, tekun dan sabar, banyakkan zikir dan selawat. Semoga abang berjaya dan cemerlang dalam keputusan SPM nanti. Abah, Umi, Along, Nan, Yan mendoakan kejayaan abang di dunia dan akhirat. Amin. Semoga berjaya dan cemerlang abang. Sayang abang. Sayang abang. Assalamualaikum Afif. Abah harap Afif menjadi seorang pelajar yang berjaya, berusaha sungguh-sungguh. Di samping itu bertawakal dengan segala usaha yang Afif lakukan. Dan jangan lupa perkara paling penting sekali, apa-apa aktiviti yang kita buat tu, jangan tinggalkan solat, jangan lewat-lewatkan solat. Sebab kalau kita selalu ingat pada Allah, insya-Allah Allah akan tolong kita lah. Ibu dan Abah sentiasa mendoakan kejayaan Afif, dan kami sekeluarga, ibu, abah, abang, kakak dan adik sentiasa sayang Afif. Dan untuk anak-anak audacious, berusaha, berdoa dan tawakal, insya-Allah kejayaan akan anda kecapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mami. Sekejap je dah tingkatan 5 kan. Macam hari tu baru sangat Ami form 1. Mak tolong hantar dengan tayar mak pancit semua. Apa ni, so tahun ni Ami kena fokus pelajaran. Fokus pada pelajaran Fokus apa yang Ami nak capai. Jangan fokus kepada apa yang membuatkan Ami rasa susah nak capai keputusan cemerlang. Ini fokus kepada nak capai keputusan cemerlang. InsyaAllah yang lain tu semua akan membantulah, akan orang kata fall into place. Jangan lupa tolong orang. Kami tolong orang, insyaAllah
Allah mudahkan orang lain tolong Ami. Ya. Maknanya jangan pentingkan diri sendiri dalam usaha Ami nak berjaya. Ya, Papa percaya Ami boleh buat. Papa kagumlah tengok Ami daripada kecil dulu. Kadang-kadang Papa nak ajar, Papa cakap satu, pertama Ami menangis, ingatkan Papa marah kan. Sampai sekarang ni Ami dah besar jadi wakil pelajar. Papa bangga dengan Ami. Okay, Ami. So untuk SPM ni Ami fokus, Ami buat yang terbaik. Ya. Jangan InsyaAllah Papa yakin Ami akan berjaya dan dapat keputusan yang amat-amat cemerlang, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak anda Muhammad Iqbal Hakim, kelas 504. Pejam celik, tahun ini kamu akan menghadapi SPM. Ingat, SPM ini hanya satu persinggahan dalam perjalanan hidup kamu yang masih panjang. Kejayaan bukan diukur dengan angka dan huruf di atas kertas. Ibu dan ayah percaya kamu mampu mencipta kejutan. Lakukan setiap apapun dengan penuh ikhlas dan niatkan segalanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kamu rasa putus asa dan lemah, ingatlah yang doa ibu dan ayah sentiasa mengiringimu. Jaga adab, jaga solat dan tuntutlah ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Buat seluruh warga Audacious, menuntut ilmu adalah jihad. Mencari ilmu adalah takwa. Jangan mengeluh kerasnya hidup, tapi biar hidup yang mengeluh betapa kerasnya dirimu berjuang. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat tanpa putus asa. Sampailah bismillahmu menjadi alhamdulillah. Audacious Koe SPM 2025 Subes Top 3 MRSM se-Malaysia, InsyaAllah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda Muhammad Al-Afwan, mulai sekarang work hard, sacrifice whatever yang tak perlu demi untuk masa depan Afwan, demi untuk mencapai keputusan cemerlang di SPM 2025 nanti. Umi tahu Afwan ada impian Afwan, jadi you have to work for it. Berusaha bersungguh-sungguh supaya tercapai segala impian Afwan. Buat anak-anak Audacious yang lain, whatever keputusan yang anda dapat SEM 2, Form 4 hari itu, let it be. Sekarang adalah masa untuk fokus untuk SPM anda 2025 nanti. Buatlah yang terbaik, banggakan kedua ibu bapa anda, banggakan pihak maktab. Make sure that kamu menjadi batch 08 yang terbaik di Subes. Hai, Assalamualaikum Lutfi, Mami's here. Mami nak ucapkan tahniah dulu untuk Lutfi sebab berjaya sampai ke tahun akhir di Subes. Mami ingat lagi kata-kata Lutfi bila Mami rindu Lutfi. Lutfi pernah cakap dengan Mami doakan supaya perjuangan Lutfi duduk jauh, berjauhan dengan Mami ni berbaloi. So Mami sangat ingat kata-kata itu. Bila Mami rindu je Lutfi, Mami macam kena kuatkan semangat. Pejam celik ni sebenarnya, alhamdulillah dah sampai tahun akhir. Lutfi pun dah nak SPM macam tak percaya je kan. Mami doakan Lutfi dipermudahkan segala urusan, soalan-soalan SPM tu nanti, trial ke SPM nanti menjadi mudah untuk Lutfi jawab, insyaAllah. Mami dan Daddy harap Lutfi buat yang terbaik untuk SPM ni. Okay, all the best. Buat yang terbaik untuk masa depan Lutfi juga. Untuk masa depan Lutfi, supaya Lutfi jadi contoh pada adik-adik pula nanti. Okay? Yes, you can do it. Untuk anak-anak Audacious keseluruhannya, korang kan batch yang special. Ingat tak dulu korang tak ada GPSR, tiba-tiba korang tak ada PMR kan. Jadi untuk SPM tahun ni tiba-tiba nak kena pecut. SPM awal kan. So insyaAllah kami ibu bapa sentiasa mendoakan kejayaan dan kemudahan korang menjawab soalan SPM dan juga trial nanti insyaAllah. Okay, so do your best. Saya terima kasih kepada para pendidik Subes yang telah banyak
membimbing, mendidik anak-anak kami supaya berjaya, supaya sentiasa cemerlang, on track. Untuk anak-anak Audacious, termasuk Luffy, selain doa ibu bapa, doa cikgu-cikgu, ustaz, ustazah sangat mustajab. Okay, so minta doa banyak-banyak daripada cikgu-cikgu supaya dipermudahkan untuk menjawab soalan-soalan nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Audacious sekalian, Uncle Akhir dan Aunty Ida, ibu bapa kepada Muhammad Muaz, kelas 506. Anak-anak Audacious, terutamanya Muaz, jangan takut untuk bermimpi besar. Usaha sebaik mungkin, yakin boleh. Ingatlah, kejayaan milik insan biasa yang berusaha secara luar biasa, seperti kamu semua. Untuk Muaz, Umi dengan Walid sentiasa ada di sini menyokong Muaz dan mendoakan kejayaan Muaz serta anak-anak Audacious yang lainnya. So, lakukan yang terbaik, percaya kepada diri sendiri. Semoga Allah memberkati setiap usaha kamu semua. Kejayaan kamu, semoga Allah memberikan kejayaan yang cemerlang untuk SPM 2025 nanti. Keep it up, don't give up. Yakin boleh. Hai, buat kakak tersayang Nurul Amira binti Muhammad Faizal. Harapan Umi Abah semoga kakak berjaya dalam pelajaran dunia dan akhirat. Study smart for your exam dengan nasihat hormat guru-guru. Semoga kakak dan kawan-kawan berjaya dalam SPM nanti. I love you kakak. Love you too, love you. Konnichiwa. Assalamualaikum. Saya Usaini. Assalamualaikum Abang Wais. Abang Wais ke? Ya, Abang Wais. Assalamualaikum Abang Wais. Ayah Naomi dekat sini nak bagi ucapan semangat untuk Abang Wais untuk SPM tahun ni, insya-Allah. Jadi doa Ayah Naomi sentiasa mengiringi Abang Wais dalam perjalanan menempuh SPM ni. SPM ni bukanlah penamat, tapi dia adalah permulaan. Jadi usaha yang terbaik untuk ada permulaan yang cemerlang. InsyaAllah kejayaan-kejayaan lain akan menyusul masa akan datang. Umi sayang Abang Wais. Ayah pun sayang Wais. Saya doakan Wais yang terbaik, insyaAllah. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada MRSM Sungai Besar kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berucap sebelum anak saya menduduki SPM. Kepada anak mama Afika Safira binti Muhammad Sabri dari kelas 503. Hai Fira. Okey, semoga anak mama berjaya ya nak dalam menduduki peperiksaan SPM yang tidak lama lagi. Pesan mama kepada Fira, anak mama jangan tinggal solat, jaga solat itu nak. Dia tu jangan pernah menunda-nunda waktu untuk hal yang penting. Ya nak ya. Okey, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Berjuanglah nak. Anak mama tahu tu macam mana berjuang sebelum SPM ya nak ya. Okey, mama, abah dan bacin juga nak akan sentiasa membantu anak mama apapun itu. Ya, untuk keberjayaan Fira baik di dunia maupun di akhirat. Doa mama selalu yang terbaik untuk anak mama. Okey, amin ya Allah. Semoga anak mama berjaya ya nak ya. Salam sayang mama selalu untuk anak mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum Anu Syazwani. Untuk SPM 2025, Abah, Mama, adik-adik doakan kejayaan cemerlang untuk Anu dan juga kawan-kawan batch Audacious. InsyaAllah. Kakak ingat satu benda, usaha yang luar biasa InsyaAllah akan menghasilkan kejayaan yang luar biasa. Jadi kekal fokus, hormati guru-guru, kawan-kawan, sentiasa bertanya jika tidak pasti. InsyaAllah kejayaan dalam apa jua, terutama dalam
SPM 2025 akan menjadi kejayaan yang gemilang untuk kakak dan juga kawan-kawan batch audition. InsyaAllah sentiasa berdoa dan insyaAllah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kejayaan akan menjadi milik kakak Nur dan kawan-kawan batch audition. InsyaAllah. Ada best kakak. Semangat kakak Nur, batch audition. Assalamualaikum. Selamat menduduki SPM 2025 kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 5 MRSM Sungai Besar, terutamanya kepada anak Mama Hadi Zafran kelas 503. Sedikit nasihat daripada Mama, berusahalah bersungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang, kerana usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Mama sentiasa mendoakan semua anak-anak auditions berjaya dalam SPM akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Yeah, kakak, SPM is the gateway to all your dreams. So you got only one chance. Go for it. Love you. Bye. Assalamualaikum anak-anak audition semua. Angka nanti mendoakan yang terbaik untuk SPM tahun 2025. Yakin pada diri sendiri, buat sehabis baik, jangan tinggal solat, belajar ni ibadah, insya-Allah ada jalannya. InsyaAllah anak-anak audition semua akan berjaya untuk mendapat keputusan cemerlang dalam SPM 2025. Yang mana main-main tu ingat kesusahan, kepayahan ibu bapa masing-masing nak hantar anak-anak ni ke sekolah. So anak-anak semua kena fokus belajar start daripada sekarang, dah tak ada dah main-main. Untuk Rujina Alni Umairah binti Mama Hafiz, Mama Papa sentiasa ada dekat belakang kakak. Kakak dah buat yang terbaik untuk adik-adik, untuk keluarga. Dah cukup membanggakan Mama dengan Papa. Ingat pesanan Mama, usaha, tawakal, solat. InsyaAllah Allah akan ganjarkan dan setimpal dengan usaha kakak. Janji jangan stres-stres. Enjoy je journey kakak untuk berjaya. Mama dengan Papa sayang kakak. Terima kasih. Memberikan keluarga good luck untuk SPM 2025. Bye. Assalamualaikum. Hai anak-anak auditions. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sihat. Okey, dan sini hari ni Cik Ati nak kongsikan sedikitlah mengenai kehidupan kita, iaitu kehidupan kita ni yang panjang ni ibaratnya seperti sepatan sungai yang mengalir, di mana air sungai yang mengalir tu hanya akan melalui satu tempat tu hanya sekali sahaja pada satu masa. Bermakna seperti kehidupan kita ni, kita akan melalui satu fasa tu hanya sekali saja pada umur berkenaan. Contohnya macam anak-anak sekarang pada umur 17 tahun akan menghadapi peperiksaan SPM, iaitu peperiksaan yang terbesar untuk alam sekolah menengah. Jadinya Cik Ati berharap dan berpesan kepada anak-anak, peluang yang datang hanya sekali ni, buatlah dengan yang terbaik sehabis baik kalau boleh. Jangan sia-siakan peluang dan masa yang ada untuk membuat persiapan, masa yang ada untuk bertanya pada guru, masa yang ada untuk berdoa, minta kepada Allah yang Maha Hebat. Semoga anak-anak semua dapat membuat persiapan dengan yang terbaik, dapat supaya bila masuk ke Dewan Peperiksaan SPM nanti dalam keadaan bersedia fizikal, mental dan emosi. Memang anak-anak pastinya akan melalui fasa yang sukar. Ada masa jatuh, ada masa berjaya, tapi jangan pernah sesekali mengalah. Kena ingat kenapa anda semua berada di sini hari ini, kerana anda juga adalah anak-anak yang hebat. Anda pasti boleh buat, insya-Allah. Semoga anak-anak semua berjaya dalam peperiksaan SPM nanti, keluar dari SUBES dengan kejayaan yang cemerlang, menjadi orang yang berguna dan bermanfaat kepada agama dan juga masyarakat. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum anak-anak semua. Alhamdulillah hanti baru je sampai tempat kerja ni. Macam kamu jugalah, pagi-pagi dah pergi sekolah kan. Macam itulah juga kita parents. Pagi-pagi selepas subuh dah keluar pergi kerja. Maybe ada yang sebelum subuh pun dah keluar. So purpose kita apa parents? Purpose kita cari rezeki. Salah satulah cari rezeki untuk keperluan kamu belajar. Dan purpose kamu apa? Purpose kamu belajar. So untuk tahun ni saja, tolong
belajar bersungguh-sungguh. Kita nak SPM kan, ada a few months more nak sampai SPM, dan ini untuk kamu gapai impian kamu. So belajar sungguh-sungguh, fokus kepada belajar, tinggalkan yang lara-lara tu, YouTube, TikTok, games, tinggalkan dulu, kurangkan dulu. Sebanyak mana yang kamu boleh kurangkan, kamu kurangkan dulu. Fokus belajar supaya nanti bila kamu dapat your SPM result, you have no regrets. Betul tak? Kita dah usaha sedaya upaya, so bila kita tengok result exam kita dah tak ada regrets dah. So Aunty harap semua dapat fokus tahun ni, belajar sungguh-sungguh. Ada berapa bulan lagi kita nak SPM kan. So Aunty doakan semua berjaya dalam SPM, dapat menggapai impian kamu, dapat menggapai impian kedua ibu bapa kamu, insya-Allah. So good luck in your SPM. Abang Man, you do the best, you get the best. Jaga solat, beres belaka. Assalamualaikum untuk anak-anak auditions. You've been through a lot and I'm so proud to see where you are right now. So sikit lagi je untuk SPM. You can do this, break a leg. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nama Karim Alif dan pelajar-pelajar tingkatan 5 yang berada di Subes. Tahun ni SPM, buat yang terbaik kan, berusaha sungguh-sungguh, pasti ada kejayaan yang menanti. Tanpa berusaha, kita tak akan berjaya. Okay, you can do it, Alif. Mama doakan moga memakai balik berjaya dunia akhirat, dan semua pelajar-pelajar Subes Form 5 tahun ni, good luck to you all. Okay, bye. Bye. Good luck. Assalamualaikum, Ananda Muhammad Irfan bin Muhammad Syari. Ayah dan ibu mendoakan Irfan cemerlang dalam peperiksaan SPM. Restu ayah dan ibu sentiasa bersama dengan Irfan. Okay, ibu doakan Irfan berjaya dalam apa sahaja yang Irfan buat, dan semoga Irfan berusaha dengan lebih gagah, dengan lebih tabah. Okay, dan segala usaha itu, selepas dengan segala usaha, sertakan dengan doa, dan selebihnya serahkan pada Allah. Irfan boleh, ibu tahu Irfan kuat. Ibu ayah sayang Irfan. Bye. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada anakku Mamat Syakir Hakimi, ingatlah setiap kejayaan yang datang tu bukanlah dengan jalan yang mudah. Ia memerlukan pengorbanan dan usaha yang berterusan. Peperiksaan SPM 2025 yang bakal Syakir hadapi nanti adalah merupakan satu peluang untuk Syakir buktikan kepada Umi dan Abah yang Syakir mampu lakukannya. Fokuslah kepada setiap langkah perjalanan Syakir. Usaha dengan bersungguh-sungguh. Percayalah, setiap saat yang Syakir labuhkan untuk belajar ni adalah merupakan satu pelaburan untuk masa depan Syakir yang lebih cerah. Sentiasa kekal positif, berusaha dengan lebih keras, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Umi dengan Abah akan sentiasa ada untuk menyokong Syakir dan berdoa kepada Syakir. Dan Umi percaya doa seorang ibu ni tiada hijabnya. Umi Abah doakan semoga Syakir dan kawan-kawan Syakir Best Auditions 2025 berjaya dengan cemerlang dan dipermudahkan setiap langkah perjalanan, berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada Best Auditions Form 5 tahun ni yang akan mengambil SPM tahun 2025, Uncle harap korang banyak sabar daripada tekanan ni. Banyak tekanan daripada guru-guru, daripada ibu bapa, kiri kanan depan belakang, Uncle faham. So korang ambil positif semua tekanan ni, ambil positif, dan SPM just around the corner. Uncle yakin dan percaya korang boleh buat yang terbaik bagi maktab, ibu bapa dan terutama dengan diri korang sendiri. Jadi sentiasa bersyukur, jangan tinggal solat. Dan untuk anak Uncle
Ain Syamsyah bin Ariza daripada kelas 506. Jangan careless, usaha, doa dan tawakal. Jadi kata-kata akhir, tak handsome tak apa, janji result padu. Hai Zaim Zakwan dan anak-anak Audacious. Selamat maju jaya untuk SPM. Selamat menempuh segala halangan, dugaan, ujian, cabaran. All out kali ini. Pastikan kalian semua beroleh kejayaan yang cemerlang. Bersainglah dengan sihat agar mengecapi kejayaan bersama. Bye. Assalamualaikum kepada semua batch Audacious. Setiap permulaan pasti ada pengakhiran. Sekarang anak-anak sedang menuju ke garisan penamat. Apapun kita sekarang, siapa pun kita sekarang, jangan jadikan halangan, jangan patah semangat. Walaupun sekarang kita belum berjaya, tapi itu bukan penentu. Teruskan berusaha tanpa kira lelah, tanpa rasa jemu, tanpa putus asa. Tinggalkan semua tu, rasa sedih, rasa kecewa, dan cipta satu kenangan baru dan cipta satu kejayaan baru. Setiap orang-orang yang berusaha pasti akan mendapat hasil. Cuma cepat dengan lambat je. Buat anak Mam, Nuri Izzah binti Kafiz, jangan lihat belakang. Terus melangkah dengan bangga. Ingat, apa yang kakak buat hari ini untuk diri kakak, untuk orang yang kakak sayang. Mam, ayah dan adik-adik sentiasa ada di belakang mendoakan agar kakak berjaya dalam SPM 2025. Siapa pun kakak, di mana pun kakak, kakak tetap anak Mam dan ayah. Mam dan ayah sayang kakak. Jadi buat yang terbaik untuk diri kakak. Dan kepada semua batch Audacious, saya doakan supaya semuanya berjaya dengan cemerlang untuk SPM tahun ini dan mendapat sebanyak-banyaknya A. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Mama doakan kakak berjaya dengan cemerlang dalam SPM. Usaha sungguh-sungguh, 10 A mesti dalam tangan. Assalamualaikum Fazrin. Mama doakan Fazrin dipermudahkan segala pembelajaran Fazrin di Subes. Diterangkan pintu hati untuk menerima segala ilmu yang diajar oleh guru-guru Fazrin. Tahun ni Fazrin akan menghadapi peperiksaan SPM. Jadi Mama harap sangat Fazrin dapat belajar bersungguh-sungguh supaya dapat keputusan yang cemerlang. Doa Mama dan Ayah sentiasa mengiringi perjalanan hidup Fazrin. Kami, Mama, Ayah, Abang Farish dan adik-adik sentiasa mendoakan kejayaan Fazrin. Sayang Fazrin. Assalamualaikum Rafiq. Ayah nak ucapkan selamat maju jaya untuk SPM nanti. Buat yang terbaik. Jadikan SPM ini mercu kejayaan untuk awak nanti. Usaha dengan bersungguh-sungguh, solat jangan tinggal, dan doa yang tidak putus-putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah dan Mama sentiasa doakan yang terbaik untuk awak, dan semoga awak beroleh kejayaan cemerlang dalam SPM itu nanti. Good luck, Fit. All the best. Bye-bye. Assalamualaikum. Untuk anak Mama Rafiq, okay, Mama nak ucapkan selamat maju jaya untuk SPM nanti. Teruskan usaha, teruskan tawakal, sentiasa minta pada Allah, ya, supaya Rafiq dipermudahkan untuk menjawab peperiksaan nanti dan peperiksaan sebelum SPM juga, ya. Kuatkan semangat Rafiq, jangan putus asa. Jangan tinggal solat, jaga kesihatan juga. Semoga Allah mudahkan urusan Rafiq dan juga kawan-kawan yang lain. Dan Mama nak beritahu, Mama sentiasa mendoakan kejayaan. Itu juga dengan ayah, abang dan juga adik. InsyaAllah jika usaha dengan lebih tinggi, Allah akan mudahkan dan Allah akan memberi kejayaan untuk Rafiq. Okay? Okay, bye.
wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ucapan ini khas ditujukan kepada ananda Amatan Hakimi bin Hanif Fahmi dengan ucapan semoga kejayaan mengiringi ananda dalam peperiksaan SPM pada tahun ini. Usaha, doa dan tawakal. Semoga kejayaan akan menjadi milik ananda, insyaAllah. Dan juga untuk anak-anak, sahabat-sahabat, ibu bapa pelajar SUBES, semoga kejayaan juga dinikmati dalam peperiksaan SPM. Dan lebih penting lagi, kejayaan itu bukan hanya kejayaan dalam perusahaan, kejayaan juga dalam kehidupan insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum and hello everyone. I'm a proud parent of so far one of SUBES SPM candidates this year. Today I want to share a few words of encouragement for our amazing students preparing for SPM 2025. First of all, believe in yourselves. SPM is an important milestone, but remember, it does not define your entire future. What matters most is the effort you put in, the discipline you develop, and the mindset you carry. There's still plenty of time. Start now. Plan your study schedule, revise consistently, and don't be afraid to ask for help from teachers, friends, and even us parents. Small efforts every day will make a huge difference in the end. And most importantly, take care of your health. Get enough rest, eat well, and always make time for prayers and dua. Success comes from both hard work and blessing from Allah. To all SPM 2025 candidates, you are capable of greatness. Your future is bright, and we, your parents and teachers, are all here to support you. Stay strong, stay focused, and give it your best shot. Inshallah, success will follow. May Allah bless your journey and may you all achieve excellence. All the best. SUBES SPM 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak SPM Auditions. Anak-anak yang tidak kenal UPSR, tidak bersua PT3, namun bertuahnya kamu berada di SUBES ketika ini. Berbaki beberapa bulan menghitung SPM. Segeralah celik dari pejam, bangun dari lena, sedar dalam nyata bahawa SPM itu benar, berjuang dalam Dewan Kelak itu benar, bersendirian menjawab soalan itu juga benar. Bangkitlah anak-anak semua, kerana perjuangan itu harus, pengorbanan itu perlu. Lakarkan senyum untuk SUBES dan guru-guru, lirikkan senyum untuk ayah dan ibu. Dari minda turun ke pena, mata pena menusuk jiwa. Labuhkan kudratmu dengan maksimal. Kelak, kan kau nikmati manisnya jaya. Teristimewa buat anak anda Alia Admin binti Syarul Nizan, kelas of 505. Doa mama papa sentiasa mengiringi Alia. Tekadkan semangat, tetapkan matlamat. Perjuangan anak anda belum tamat. Selampir straight A's perlu disemat. Remember, the great view always comes after the hardest climb. All the best and love you.